Okay, Assalamualaikum guys, selamat petang. Okay, so ni mapping untuk last day hari ni. Okay, so kita tengok dulu H4 dulu. Kita tengok H4 dia buat apa. Okay, so sekarang H4 apa yang kita nampak sekarang, dia dekat atas ni yang tak buat pecahan lagi dia dah buat reaction dah sebenarnya tu. Okay, ni nampak ni area sini dia tak buat break. So sekarang dia naik balik dekat bearish engulf tu. So siapa yang nak masuk sell boleh. Okay, cuma zone sell tu agak besar sikit. Ni aku pecahkan. Okay, ni aku pecahkan. So kalau kita tengok dekat sini H1 tak nampak something yang apa-apa berlaku dekat sini. Okay, it's okay, kita turun sikit M30. Okay, so kita turun M30, kita akan nampak something. Tada! See that? Okay, so dekat M30 ada satu zone yang possibility untuk kita boleh masuk dekat area sini. Kita boleh monitor. Okay, alamak terpadam pula. Okay, dekat sini kita boleh monitor untuk masuk sell. Tapi still kena hati-hati. Sebab apa? Sebab zone H1 tu sampai atas tu. Cuma kita tengok dari M30 first left kita, itulah dia zone yang kita kena monitor untuk masuk sell. Reason dia sangat strong dekat sini. Satu, ada bearish engulf, which is dekat itu pun zone resistant. Dan kalau kita tengok dekat sebelah ni, dia buat satu breakout pullback. Inilah zone dia yang kita boleh monitor untuk masuk sell. Cuma hati-hati, takut dia ada spike bagi shadow je macam sebelah ni baru turun. Okay, so target kita adalah untuk sell setakat ini. Melainkan kalau ada satu candle naik, buat breakout at least ini. Tengok H1 kat mana last candle dia. Okay, sama. Okay, so ini 37 tu, 4037 tu. Kalau ada H1 atau M30 close atas daripada tu, dah boleh berhati-hati. Sebab apa? Sebab dia bila pecah dia akan naik lagi mungkin collect ke mana? Jauh bang. Okay, jauh. Sebab kalau dia buat breakout, dia boleh naik sampai di sini. Sini pun boleh. Jadi sini sebab kat sini kalau aku tengok ada satu SBR. Okay, cuma kalau first left dia area sinilah. Okay, yang korang boleh monitor untuk masuk sell nanti. 6979 tu zone tu 100 pip tu. Okay, so kalau berkesempatan aku akan bagi setup signal. Kalau tak ada, korang just ikut mapping ni saja. Okay, sini pun adakah dia nak buat SNS? Kita tak tahu. Tak complete lagi sebab SNS nak jadi dia kena breakout neckline dulu. Okay, tapi kat sini ada satu reason untuk kita masuk. So korang boleh monitor. Okay, so apapun, trade at your own risk. MM jaga, trading plan jangan tinggal. Ingat, ilmu dulu baru biru.